Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel AJ. Wow. So guys, hari ni manakala ada waktu free ni, kita ada aktiviti yang menarik iaitu bowling. Tapi bowling ni bukan saja bowling kita ada challenge iaitu Team AJ lawan Team Gary. So siapa kalah? Kalau korang nak tahu, korang jangan lupa subscribe, like, share, komen AJ punya video ni. Sebab video ni akan jadi video yang panjang sikit. Sebab korang nak panjang kan. Korang cakap nak makan Maggi lah, nak makan itulah inilah. Okay, kali ni AJ bagi panjang punya. Okay, so nantikan video ni. Enjoy. Deal ni apa ni? Okay, deal. Kalau saya dengan akak dengan Hamzi menang, kau dengan Val bagi kita orang K. Okay, macam mana? Panggil sikit macam mana? Kalau contoh aku Gary lah, aku Gary. Asal pula? Ya. Kau aku. Aku Ya, kau. kau tu je contoh. Aku Gary. Okay, so saya Gary. So apa dia kena buat? Dia kena buat macam ni. Tu kalau tu lepas kita orang menang. Tapi kalau dia orang menang, menang lah. Okay, aku tunjuk Tak ada apa-apa kan? Apa pula? Aduh. Ada apa? Ada, mesti ada. Okay, kalau team AJ menang, Gary kena buat macam ni. Ui, ada kaki posisi bowling siap. Ni sebab kan ada perlawanan, saya nak beli kasut. So, beli kasut sebab nak lawan AJ dengan Valen je. Val, sini Val. Sini. Tak, diorang dah beli kasut dah macam mana? Beli kasut. Boleh stop kita Diorang kena ready ni kan? Ni, diorang beli kasut kau tak sebab apa? Nak ready. Ingat beli kasut. Dia boleh menang ke guys? Ha? Sombong amat. Macam biasa guys, kalau nak shopping dekat Johor Bowling Alley. Sebab apa guys? Sebab kat sini kita dapat murah. Berapa tengok? Kat sini kita dapat murah. Dah murah ni macam ni. Harga asal dia 50. So kita Abang dapat bagi aku RM5. RM5 je. Betul? Ha ni guys, kalau korang datang ni, ni saya ni. 50 jadi RM5. Kan? Ha? Ya kan? Oh dah. Dia tak berani jawab. Kena buang. Wow. 50 tak tu? Tak berani. 40. 40 baik tak? So kan AJ beli ni tadi guys. Untuk letak tangan. AJ yang abang beli untuk nak Curing. kita orang. AJ dia nak bantai. Kita bagi diorang borak dulu guys. AJ dia nak bantai. Okay. So kita tunggu nanti lah. Kita tunggu nanti. Kita tengok siapa yang borak, siapa yang tak borak kan. Ni budak ni. Kau dah ready ke ni? Diorang beli macam-macam. Aku pakai house ball je. Bola sendiri pun aku tak bawa. Sebab Sama saja aku tak bola sendiri ke? Saja tengok kan macam mana dia pergi dia. Tapi kalau diorang kalah nanti macam, waduh aku tak biasa ada benda ni kat jari. Tak King. apa. King. Nanti tengok siapa yang nak king guys. Sabar guys. Kau tengok video ni sampai habis. Sebab apa? Sebab video ni kau akan tengok siapa yang panggil siapa king. Okay? Jik. Yo. Jadi kan kau team dengan orang kan? Kau baling dia bodoh-bodoh. Bukannya kau bagi kau. Tak serius. Make up. Kau baling dia. Kau mencapak je. Kita menang ni. Kita menang. Aku belanja kau Maggi kat seumur hidup. Tak apa, Ida Maggi tak sihat. Okey, kau nak apa? Kau nak apa? Dia kena benda sihat. Kau nak apa? Aku belanja kau sampai Endeavour. Wah, Jadi wah. kau baling semua longkang. Tak serius lah. Tak jadi. Aku rasa Tak jadi. Tak jadi. Diorang bukan tahu, diorang tak nampak video ni. Yang diorang tahu nanti diorang kalah. Sila. Kalah tu tak tahu lah. Kalah tu pasti kot. Tapi longkang semua tak jadi lah. Dia tak makan rasa aku doh. Sila mesti. So tak deal lah ni. Ha? Tak deal lah. Tak. Kalau kalah dia lah. Kalau longkang Gagal tu guys. Aku pun nak main tipu sikit kan. Tapi tak apa lah. Kau boleh tengok trofi aku kat sini kan. Banyak trofi aku simpan kat sini. Nampak? Santai. Kita tenang. Nak diskaun boleh? Boleh eh? Oi, baik. AJ kasi menang tak nak juara Bowling Alley. Oi, juara Bowling Alley. Dekat mana kat sini abang? Kat mana? Kat atas tau ni, atas ni ah. Weh, juara Bowling Ni Alley. logo CG ni tukar. Tukar. Itu main, CG tu main. Oh, okey. Oh, nanti ada logo ni ah. Yes. Weh, season depan guys. Season depan eh? Tim support juara Bowling Alley.
Season depan Abang time ni lah nak rakam tahun ni tak ada. Apa dia tadi? Season depan ada logo tu. Betul. Oh, Uish. Orang memang tak ada kasut je. Ha. Abang, saya pun tak ada bang. Dah cerita tu try buat tak? Bukan dapat main je pura. Tak ada kasih baju kan? Ini tak ada. Ni kasut CG ke bang? CG. Oh. Cuba. Woi, gila guys. Tengok sikit kasut CG baru collab guys. Oh. Kamu enggak main? Ni saya berlapan eh? Kamu enggak? Cuba diri ya. CG baru guys. Apa ni bagi? Baik. Saya try dulu. Tapi aku takut dah. Takut aku noob hari ni. Tapi hari ni nak pakai ini dulu boleh tak? Sebab ada perlawanan. Takut tak biasa. Ni apa? Bagi ke apa? Nanti abang cakap. Ada video. Nanti abang cakap. Dia cakap kalau ada video. Jadi komen tu apa ke? Komen confirm menang. Confirm menang. Lepas tu tim korang Sela. Kalau tinggi kita orang apa? Sela. Aku yang bagi dia sebab nama panjang dia Sebai kalah. Okay, kau explain sikit ni apa? Ini standby Standby kalah. kalah. Kalau ni Ni confirm menang. confirm menang. Okay, baik. So aku bila. Okay, blur. Nak tengok sikit guys, confirm menang je dah. Confirm menang. Oh. Nampak tak permulaan? Oh. 11. Okay, balik 8. Tak. Kau balik elok tau. Balik elok, jangan pressure tau. Sebab aku tak, jangan pressure. Ah. So guys, ni perlawanan yang sebenarnya. Perlawanan yang sebenarnya guys. Okay, siapa balik dulu? Ger. Okay. Betul lah. Sebab tadi kau macam struggle kan. Aku tunjuk. Okay. Sombong amat. Push. Bye, let's go. Bye, Stella. Oh, buat tangan dah, Bal. Push. Penyelamat kucing. Let's go. Aura je. Ikut spinner. Baik, Captain. Ha? Okay. Kau serius mau ni, Cik? Okay, kalau kau serius, aku serius lah. Kalau kau akan kuat, kita akan Jerry. Ni. Oh, kata Gary. Okay. Tengok sikit, Gary. Jerry komen. Nice one.
Tak apa, okay. Jangan sedih, jangan sedih. Aku ada. Aku teman kau, jangan sedih. Tak, ni aku tunjuk lo. Kenapa Sebab aku first dah 3 digit. Budak-budak 2 digit ni aku bagi muka lo lah. Oh, okay. Aku nak kalau budak-budak 2 digit ni boleh main aku. Oh, okay. Come on AJ, come on AJ. Abang ni macam pressure je bang. Nampak tak sebelah? Nampak tak? Ada yang pressure tu. Oh rasa sebab ni lah. Memang pakai baju yang 3 kot. Baju yang 3 kot. Ya, aku rasa baju tak ada lak. Orang adik Baju tak ada lak. Buat baju. Buat baju. Ada. Tak kosong. Tak sekosong itu ah. Memang ambil kan nak kejar tu. Yang apa komen tu. Atas sekali tu. Komen yang paling atas tu. Ni. Komen yang paling atas tu. Ada rasa nak tukar bola houseball lah. So nekat lah. Aku memang nak main tu. Nekat lah. Dia tak nak tukar houseball. Tak, sebab dia dah tahu dia kalah. Dia tukar macam nak jadi kita macam susah. Ha. So, tak nak. Bagi dia itu ada pilihan dia nak. Teruk sangat point dia. Ready ya? Kalau menang pun tak apa. Yang penting saya belajar move. Abang kenapa macam termenung je bang? Abang? Ni abang ni okey dah ke? Apa baru satu frame. Boba. Memandangkan korang punya 2, 7, 4. Kita punya 3, 9, 8. Sikit. Oh terus skip Boba. So tak nak tukar bola ke macam mana ke tak nak? Nanti marah aku. Marah. Ini starting ni naik. Diorang marah ah. Kita marah sana. Kita. Marah macam mana? Marah. Patutlah dia takut lah. Abang kalau tak Kenapa? Tapi kita rally dah 3 frame. Dah ready ke yang orang akan panggil kita king? Dah ready apa kita orang king? Kalau diorang kalah. Ada poin 86. Jadi kalau diorang kalah, diorang nak apa? Tak, kita ready. Kita kalau dia kalah, dia orang kena bagi kita rasa. Kalau kalah kita bagi. Tapi tu lah poin sejauh. Kita kena bagi 3 pro player lah sana. Kalah agak. Nak terus game lah 86. 86 still dipanggil king. Tak, jadi ada orang dah kena panggil dong king. Kita tolong kira lah. Tak payah kira, dah tahu dah. Sombong amat. Jauh sangat ni. Okey lah, contoh. Ya, kan nak tolak guru. Contoh tolak guru 1, 2, 3 tolak. Tampak. Menang lah, dia tak menang. Dia orang 300. Cik lari cik. Cik lari weh, cik lari. Cepatlah, macam mana nak dengar sekali? Sekali. Tunjukkan. Jom. Baik, 1, 2, 3.
Tiba-tiba strike spare. Dia tak ikut tidur. Malam hari ni. Malam kita. Guys, penat agak walaupun yang jadi king nak kalah. Penat gendong. Zoom sikit. Ni, zoom sikit. Guys. Penat lah nak gendong ni, berat punggung. Dah lupa yang punggung gendong. Hello. Hai King. Tak biasa orang kaya tapi nak macam dia nak kalah. So guys, macam mana video kali ni? Cukup panjang ke tak? Kalau tak cukup lagi nanti AJ bagi 3 jam kot. So guys, hari ni tak ada luck aduh. Bagi lah dia pemenang. Tapi ada ke tak ada 4 lawan 3 Ada ke tak ada? Dah lah nak rasuk Amjid tak edit. Semua tak edit. Mission fail tu. So guys, korang berpuas hati ke tidak dengan video AJ kali ni? Kalau korang puas hati ke tak puas hati, korang pergi like, share, komen dekat bawah ni. Okay, kita jumpa the next video. Ciao.